Temurun. Ya, terima kasih Wali Umul dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Aude kerana kesetiaan Aude bersama dengan kami menerusi lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Aude ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong. Pada pagi ini cerah dan alhamdulillah aja kita percaya saja banyak aktiviti maupun kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Kepada bis kita yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Seperti biasa dari daerah Temburong, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita kongsikan juga mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan pada hari ini, hari Selasa, 23 Jun 2026, bermula pada jam 9 pagi hingga 3 petang. Pemotongan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Kawasan yang terjejas ialah sebahagian Kampung Belaban dan juga kawasan sekitarnya. Jadi kepada bis kita yang tinggal di kawasan kampung berkenaan supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan pada hari ini. Ya Audi, itu dia maklumat semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Kita saksikan bersama. Dalam membina sebuah masyarakat yang prihatin, aspek penglibatan komuniti merupakan teras utama yang mengukuhkan perpaduan. Aktiviti kemasyarakatan merupakan satu inisiatif yang mencerminkan tahap keprihatinan serta jati diri sesebuah masyarakat dalam menyantuni keperluan sesama insan. Seiring dengan tuntutan untuk memupuk budaya kerja sukarela yang mampan, usaha-usaha bersifat khidmat masyarakat semakin giat dilaksanakan. Langkah ini amat signifikan dalam menyemai nilai tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat. Bagi menyahut seruan ini, kumpulan 6 dan 7 di bawah program Impact, Anjuran Belia Masjid Senegara, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Masjid Kampung Selangan Daerah Temburong telah mengadakan satu inisiatif untuk melaksanakan sebuah projek khidmat masyarakat yang dinamakan Projek Gotong Royong Masjid Bersih Ibadah Sempurna. Projek ini bertujuan untuk membersihkan kawasan masjid serta memupuk semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat. Program yang diadakan pada hari ini merupakan program kempen bergotong royong yang dikendalikan oleh Belia Masjid di bawah program Impact, Jabatan Hal Ehwal Masjid Senegara, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama AJK Takmir Masjid Kampung Selangan Daerah Temburong. Objektif utama kami mengadakan program ini adalah untuk memupuk semangat perpaduan kepada para belia-belia agar terdedah dengan aktiviti kemasyarakatan dan dapat membina jati diri belia untuk berdisiplin dalam aspek kebersihan. Projek ini telah dilaksanakan di Masjid Kampung Selangan Daerah Temburong. Bermula seawal pukul 9 pagi sehingga 11 pagi. Pihak penganjur menyasarkan usaha dan aktiviti kempen kebersihan dan gotong royong bersama penduduk setempat bagi memastikan masjid tersebut sentiasa dalam keadaan selesa dan teratur untuk dimanfaatkan oleh penduduk setempat, terutama sekali bagi masyarakat Islam di kampung itu. Kami yang awal sudah bertujuan untuk memilih masjid ini, tapi kami yang tidak peduli masjid mana, pasal program kami ini lebih mementingkan kebersihan masjid daripada mana-mana masjid, memandangkan tanggungjawab kita ni sebagai salah seorang umat Islam untuk memuliakan masjid, terutama sekali masjid ini merupakan rumah Allah. Kami mengadakan projek ini dengan tema Masjid Bersih Ibadah Sempurna,
yang mana projek ini merupakan kami selaraskan dengan konsep Melayu Islam Beraja di negara Brunei Darussalam yang mana menekankan nilai kebersihan, perpaduan, hormat kepada rumah ibadah umat Islam. Masjid merupakan tempat ibadah dan pusat penyatuan umat Islam. Oleh itu, kebersihan dan keselesaan masjid perlu sentiasa dijaga oleh setiap lapisan masyarakat. Projek seumpama ini penting bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan rumah Allah di samping mengeratkan hubungan silaturahim serta semangat bergotong royong dalam komuniti. InsyaAllah setakat ini perancangan untuk projek selanjutnya adalah untuk melibatkan lagi para belia dengan program-program keagamaan, kursus fardu kifayah dan aktiviti kemasyarakatan agar para belia agar kami insyaAllah dapat melahirkan generasi MIB yang mampu menyumbang kepada masyarakat kita ni. Adalah diharapkan agar inisiatif yang dilaksanakan oleh kumpulan 6 dan 7 program Impact ini akan menjadi pemangkin kepada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang lebih meluas pada masa hadapan.